Pandai berniaga Oh, pandai berniaga dia ni. Nak siapa ni? Okey, dah pukul 5. Nak ke pukul 5 nak ambil adik. Lepas tu hari ni bukan ambil Hera ya. Sebab ayah dia balik lambat. Pas ambil adik, ibu akan terus ke Messi. Dah lepas sekolah Hera, ibu tak balik rumah. Terus bawa adik sekali pergi ke sekolah Hera dan tunggu Hera dekat sekolah. Ya, Hera keluar 5.40, adik 5.44. Kakak 5.40, adik pukul 5. Kalau dah balik lagi, sampai rumah nak kena turun balik dah malas kan. Jadi, jom kita ambil adik. Lepas kita ambil kakak balik sekolah. Okey? Wah, buat okey. Adik dia pula, bapak dia pula. Busy pula dia kan. Busy, tak boleh ambil anak. Dah ambil kan? Jom. Okey, dah sampai sekolah adik. Kita tunggu adik keluar je. Dah ready dah tu, tetap di sana tu adik. Okey, anak ibu. Hey, hi. Bye-bye. Itu tu kata-kata sayang. Boleh? Karat tak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allah, Allah. Tak. Okey, ketat. Bagus adik. Okey, duduk. Duduk sayang. Alright, okey. Bye. Bye-bye. Okey, bye-bye. Sekejap. Okey, dah sampai sekolah Hera. Kita kena sidang kat sini. Kak tadi makan apa tadi? Tengok ibu bawa apa ni? Mami. Nak Mami. Nak ke? Okey, duduk. Oh, tengok rambut dia tak keluar. Bukunya ada 2 ni. Ibu buat 2. Kakak dia nak makan 2, mereka 2. Ambil tu. Ambil. Nak betulkan kak? Nak apa? Sama je Mami. Okey, apa? Makan Mami. Okey, jom kak. Air ada lagi tak? Ada. Betul banyak lagi tak? Banyak. Okey. Kapal tepang mana? Oh, kapal tepang kat atas. Okey. Alright. Betulkan tu dong, So, kita tengok lunch box adik ada apa ya? 1, 2, 3. Tada! Wow, macaroni. Kakak suka ni. Tinggalkan kakak dah tu. Dia tak nak makan, dia bagi kakak. Dia suka bagi kakak. So, adik makan apa, Mami? Okey, tu lah. Pegang Mami. Dia dapat tu jauh lah. Dia lapar tu. Lapar ke? Lapar makan Mami pula. Benda dia nak makan, dia makan Mami Tak apalah, sementara balik boleh makan lagi. Sedap. Alhamdulillah. So, di sekolah Hera kita dah tunggu. So, time macam ni pun kereta dah penuh Kereta dah penuh. Belum lagi nak keluar ni. Lagi berapa minit lagi dalam 20 minit macam tu nak keluar. Kereta dah penuh. Kita diam-diam makan. Baik. Apa lagi ke? Tak nak lapar makan lagi, okey? Alright? Kat sini pun boleh kalau dia nak makan lah, okey? Saja ibu bawa sebab ibu takut adik lapar. Jadi alaskan taruh sikit lah. Tadi kat rumah boleh makan. Sedap ke sayang? Tapi dia tak pakai perencah, tak dia makan gitu je. Okey, kakak masih belum keluar lagi. Ibu masih lagi dekat depan sekolah dia. Adik dah makan tak? Makan lagi? Ada sikap makanan. So, dia tengah banyak kereta ni. Ibu boleh tunggu lagi lah kot. Sebab kalau dia keluar pun, ibu tak boleh gerak lagi ni. Ni macam nak hujan ni kan. Dah ada. Dah keluar dah kot. Kita tunggu kakak keluar. Wih, kenapa? Happy. Alina, mana ibu? Alina? Tak layan lah. Tak nak kawan adik. Lambatnya. Gantuk dah ni gantuk. Kita tunggu Hera Budak Khan ni dia tak dengar lagi, jaga dia. Ibu dah bagi tahu dekat cikgu. Cikgu dia, Hera, tolong cepat ya, jangan leka ya. Kalau dia leka tak tahu dah ibu kan. Tu dia. Dia tak leka, dia tak leka. Sudah. Bus ni dah lama sampai dah. Okey. Lepas sengih-sengih ni. Sengih apa? Tak apa. Kita balik. Lama tunggu Hera. Jomlah Hera. Tengok ni budak-budak zaman sekarang. Pandai berniaga pandai berniaga dia ni. Nak siapa ni? Berniaga ni, aiskrim ni. Ambil pandai dia. Tu, seorang lagi kat situ. Budak-budak berniaga tau. Pandai dia lah.
Dah besar ni kayu dah ni. Ha. Tu. Dah abang sini, Pan. Balik ni. Balik. Lah. Kena naik atas kan, duduk pandang-pandang handphone. Lepas tu, jatuh ke, apa ke. Ha. Dah, tak, okey. Kakak adik keluar sana boleh? Boleh? Ada. Boleh nak sama? Tudung tak ada? Ha? Tudung mana tudung? Ha? Mana? Sampai rumah. Tudung dalam beg dia. Rambut keluar tadi.